4 maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta. Assalamualaikum. Tahun. Ya. Awak tunggal kan sekarang lelaki? Dia bekerja gunting rambut dekat Syakir. Peramai anak 4 puan, orang. 4 orang. 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Dia yang nombor Arwah yang ketiga. 3. Yang ada dekat kejadian tu semua dah pergi. Malam Yang saya dapat tahu malam tu kawan arwah dah call adik saya lah, WhatsApp adik saya dah bagi tahu yang terputus di tengah jalan, mungkinkan terlerai tanpa ikatan. Tapi dari keseluruhannya dah hadap kematian 3 Kita kan mungkin inilah ditinggalkan untuk ayah dan maknya dapat menampung kehidupan saja untuk balas jasa kami ni hanya memegang amanah saja. YB pun kita sama-sama menjalankan amanah je, biar kau masuk hidup